Kalau masalah buah pinggang boleh buat dialisis, betul kan? Kalau kanser boleh buat kemo. Ini jantung dah sapu kering ni. Saya cakap memang tak masuk akal lah kan. Memang saya tak percaya. Tapi saya fikir balik, aku ni solat letak dalam rumah adalah kata Ustaz produk ke apa benda lain yang boleh bantu. Allah letakkan seseorang, Tuan Im tu lah sebagai perantara. Takkan Allah capai langit kan produk ni. So saya kata, ya betul, sapu okey. Im datang rumah akak. Datang rumah saya, dia ajar cara sapu je. Tidur dulu, sapu kat dada kan. Sapu kat berikat, suami saya tolong sapu. Tapi kurang tak sampai 20 minit, tiba-tiba saya rasa macam pelik. Ada satu energi macam Wonder Woman. Nampak saya pun lapang sangat. Jadi saya test. Apa saya buat? Saya naik tangga. Biasa saya naik tangga 1, 2, 3 kan, naik lagi penat. Sampai kat bilik atas duduk kat katil. Macam mana kehidupan aku ni kan. Tapi selepas saya sapu BC300 ni memang jauh beza. Sebabnya saya naik tangga sampai atas, saya turun tak ada penat. Saya tak puas hati. Saya tak puas hati. Saya lari-lari anak. Tahu lari anak kan? Lari-lari anak, atas turun. Tak penat juga. Apa ni kan?